Kenapa ada yang buat filler nampak cantik tapi ada juga yang nampak berat ataupun nampak bengkak? Hai, saya Dr. Syabila. So, filler ialah sejenis suntikan daripada hyaluronic acid yang bantu untuk bentuk muka, yang bantu untuk meningkatkan volume dan juga menghilangkan kerutan. Apa antara punca yang biasanya membuatkan muka nampak bengkak ataupun nampak berat tu tadi selepas filler? Satu, ianya adalah kesan sementara selepas suntikan, which is normal. Dalam masa 1 hingga 3 hari, muka kita memang akan nampak bengkak, tetapi cumalah mild swelling sahaja ataupun lebam-lebam. Yang kedua adalah disebabkan oleh water retention ataupun penarikan air daripada ingredients dalam filler tersebut. Yang ketiga adalah filler migrasi, di mana filler ini tadi bergerak daripada tempat asal suntikan dan menyebabkan muka nampak tidak simetri. Ataupun yang paling common adalah penggunaan filler yang terlalu banyak ataupun yang kita kenali sebagai over filler, di mana terlalu banyak amount of filler yang diletakkan dan diletakkan di tempat yang salah, menyebabkan keadaan muka nampak puffy dan juga nampak tidak simetri. Hasil yang seimbang mengekalkan ekspresi wajah semula jadi dan mengekalkan struktur wajah yang seimbang. Jadi, kena ingat kalau anda nak buat apa-apa prosedur estetik, kenalah berjumpa dengan doktor yang bertauliah.